Assalamualaikum. Ini Umi dari Singapura berada di Sarawak. Alhamdulillah, Umi bersyukur sangat jumpa dengan Cik Awang ni yang mempunyai diabetik 30 tahun. Subhanallah. Sekarang Cik Awang nak bilang diabetik dia dah tak ada lagi dengan sebab ambil Nutrika. Jadi siapa yang ada tu dengarlah cerita Cik Awang. Macam mana Cik Awang ni ambil Nutrika ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Kelana ya, bahasa di Kuching. Usia saya 60 tahun, 60 tahun usia saya. Tapi tak macam 60 tahun lah, rambut je putih. Okey. Saya mengidap diabetes lebih 30 tahun lah. Tapi saya banyak guna macam-macam produk. Apabila jumpa Nutrika ni, baru saya faham apa itu suplemen, apa itu functional food. Dia ada beza dia. Sebab dalam ni ada 18 dia punya nutrisi yang terpilih. Jadi kalau kita nak beli satu-satu memang agak mahal lah. Kalau nak beli apa ni mata kucing, apa ni? Cendawan apa semua satu-satu tu jadi agak mahal. So kurang 100. Kalau dah 18 tu jadi 1,800 ringgit Malaysia lah. Kalau Singapura tak tahu ni. Jadi tak apa. Jadi apabila makan benda ni baru saya tahu proses rawatan tu. Rupa-rupanya kita selama ni diabetik cuma merawat apa ni dia punya ubat-ubat tu merawat simptom-simptom saja, bukan merawat punca. Jadi dengan ada yang ni boleh dikatakan merawat punca. Bila merawat punca tu baru saya faham. Kerana saya punya leader kata cuba 3 ke 6 bulan. Jadi saya ikut program 3-6 bulan. Bila masuk 6 bulan agak satu yang mengejutkan lah. Alhamdulillah. Doktor kata Cik Awang kena berhenti hari ni, mula hari ni Cik Awang kena berhenti. Kena berhenti makan-makan pil-pil yang daripada kita ni. Jadi teruskanlah. Jadi start itu saya buat riset. Maksudnya riset semula adalah saya kena, selain daripada makan produk ini, saya kena jaga tidur. Kena tidur pun boleh memberi kesan terhadap diabetes. Kemudian jaga mandi. Mandi pun jangan mandi selepas maghrib. Jadi tidur kena tidur awal. At least pukul 10 dah tidur dah. Baru semua tu terjaga. Selain kita jaga makanan kita lah. Alhamdulillah. Keadaan sekarang Cik Awang dah nampak perbezaan sejak ambil Nutrika. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau rekod dulu saya punya leader jumpa saya memang saya lesu letih. Sekarang ni saya dah cekal. Saya nampak wajahnya nampak kemerahan, nampak muda. Betul. Kalau ni ada antioksidan yang tinggi. Satu kita kena yakin. Kita ikhtiar, yakin dan kita bertawakal pada Allah SWT. Betul. Ini sebenarnya ini kita setiap penyakit ada ubat. Ada ubat, tapi kita ni mencari dan berdoa. Alhamdulillah kita dah ketemukan Nutrika memang terbaik. Alhamdulillah. Macam Umi pun ada masalah kaki, lutut. Sekarang daripada Singapura ni dah boleh jalan seorang-seorang naik kapal terbang. Dah boleh jalan. Dah kuat Alhamdulillah tanpa tongkat. Dulu pakai wheelchair. Datang sini untuk beritahu dengan orang-orang Sarawak bahawasanya inilah kenyataan makan Nutrika memang terbaik. InsyaAllah ni adalah asbab dari Allah dan ini adalah produk yang ditanam di bumi Allah dan kita kena yakin. Alhamdulillah.